Alhamdulillah selamat sampai juga kat spot. Siapa rindu basah ni? Apa dah kat basah ni? Lama tak mari sini, rindu tengok suasana sini. Tak berubah suasana sini. Ni bubu baru aku bagi Pak Uti. Mau awak dia? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi dengan aku Adi Aziz. Hari ni aku dengan rumah. Mari kat spot bubu. Mari atur motor dan mari atur bubu baru. Nak tahan tak boleh lagi. Nak tahan tak lagi. Air surut sahabat. Tengok air. Dalam sawit ni pun air kurang. Kalau nak membubu lagi, kebiasaannya air duduk sini. Ni tergelam, batah ni tergelam. Batah Batah ni tergelam, kita kena ngagung. Zaman ni terlalu ada batah ternauk Dalam dah air. Sebelum ni sahabat aku mari tahan mari tahan bubu beluk sini. Kena ngagung atas ni, dah ruang ni. Memang letah kat sini. Ni tuang kebun baru racung ni. Jadi terang molek lah. Jadi misi hari ni kita nak masuk hutang. Kita nak ambil sama-sama kita tengok lagi. Kita nak masuk hutang, kita nak cari benda. Kita nak cari. Tak payah fighter buat tak payah. Jom sama-sama kita pergi. Adi bawa awak-awak pergi masuk hutang ini dengan umur Rembo. Terang-terang je tu. Mencari dia. Kaki lah. Kalau orang luar panggil dia beta. Beta English. Jalan comel. Wah, batak. Nak main buku tau. Sahabat tengok diri lah. Nak bubu kan ni gini. Nak bubu kan ni. Ni kebiasaan penuh air sini. Ni kat kereta aku gosok gitu. Kereta megang gitu. Mandi air. Ni. Takung. Aduh. Apa hari ni kita ada misi lain hari ni. Sama-sama kita menikmati keindahan alam semula jadi. Ni hutang lele sahabat. Hutang lele Limbak. Oh lama dah tengok suasana hutang lele Limbak. Nak mandi lah soal alam. Okey sahabat, ni aku bawa bubu baru Pak Uti. Nak tusuk dulu dalam gok. Jadi air naik lagi kita mari tahan lah. Lepas tu kita nak pergi cari bubu lama. Ada tak lagi. Mudah-mudahan ada lah sahabat ni. Mudah-mudahan jumpa lah bubu tahun lepas. Kita tengok ada ke tak. Ada pula. Bawa Ketan nipo. Kurang balok. Orang ambil umur yang ni. Hutan dia tengok tu. Kayu dah. Habis dah. Tak apa habis dia udah. Jangan dah ya. Biasanya. Kita tengok. Boleh mau. Ini lah pecah hinjing. Jalan ni lah. Wow. Finik lah. Tadi jom kan. Wow, nangis. 2 tahun aku nak naik atas ni. Tahun lepas nak main kat spot atas. Main bawah je. Tahun ni kita pergi silah spot atas dulu jap. Kat mana bubu kita? Awak nak apa je. Betul dah tu agak nama tak asik. Sudah hau. Habis tak. Ada? Ada dapat di gosel. Alhamdulillah ada. Jom. Kita bos tapak tambah air nak mari lagi. Mudah nak tahan. Ajar kalau. Tu ada bubu kita. Ya. Oh putih ada 3 je. 3. 3 je ke? 3. Bukan 5 ke? Ke jatuh. Pak Uti mau. Alhamdulillah. Kita tengok. Boleh bakar lagi boleh ke. Tak karat Alhamdulillah boleh bakar lagi sahabat. Bubu. Bubu comel lagi, unjak comel lagi. Jumpa dah bubu kita. Alhamdulillah. Ni bubu baru kita. Bos tapak hau. Mudah kan? Mari air lagi. Mudah kita nak tahan. Bubu duk setapak dah ni. Bolak dekat
Area kita nak bubu dah, mudah lah. Alhamdulillah. Setahun dah tinggal sini. Alhamdulillah, masih utuh. Masih boleh pakai. Bulan kau. Awak hari bubu ni bulan 10 tahun lepas. Bulan 10 tahun lepas. Awak hari bubu ni sini. Tak timbang bulan 10 kot. Ni bulan 11 dah. Pertengahan bulan 11 dah. Tapi air tak ada lagi. Air tak mari molek lagi. Dekat-dekat masuk musim lah. Apa lagi? Tak apa lagi. Lewat sikit tahun ni. Jadi kita simpan-simpan luar sini. Lepas tu kita ada misi kedua. Sama-sama kita ikut lagi. Kita nak buat benda aktiviti dengan umur lagi ni. Dalam hutan ni. Dalam hutan lele limbat. Okey. Kira apa tengok kali. Lubus sini ada 8 utir. 4 lapang. Dah kat nak main dah 2 orang 8 utir. Balik nak lagi. Okey sahabat. Bubu ada belakang dah. Bubu ni orang kata ready lah untuk nak kita hang. Tunggu air naik je. Air naik lagi terlacor. Jadi kalau sahabat-sahabat nak simpan bubu dalam kok, pastikan bubu duduk atas pokok ni. Bubu biar duduk setakuk gini. Jadi kalau ada binatang buah lalu tak kena lah. Kalau bubu lepas atas tanah ni, kepek bubu. Takut jerit di binatang buah. Pastikan duduk atas pokok gini. Okey, jom kita lacong misi yang kedua pula. Okey sahabat, tahun ni alhamdulillah jalan orang kata jalan tak semok mana. Pasal tahun ni ada orang ambil kayu. Jadi lori ada keluar masuk lah dalam hutan ni. Macam tahun lepas memang semok gila lah. Aku masuk dengan rumah. Memang padu lah. Katuk terus jalan. Tapi alhamdulillah tahun ni jalan tak semok mana lah. Ni area kat biasa aku tahan bubu dengan rumah. Kita tengok suasana dia. Ni hutang lele belakang ni sahabat. Hutang keliling bak belakang ni. Jadi orang kata tahun ni memudahkan urusan lah, jalan tak semok mana. Orang kata tak takut sangat lah. Macam tahun lepas tu takut juga, jalan memang semok lah. Gua ni bang? Tak pun mari, rasa nak mari. Dah mari kau rasa bila pergi kat mana Mana tering kita pak. Dah rajin juga orang main bubu dengan mana gini. Main bubu musim udah baring ke ni? Aduh lah. Sepek saya. Musim ikan ebek ke main bubu ikan keli? Panas ni sahabat. Dia tau. Ada sahabat. Balik kat sebelah sini. Tengok nak ingat ambil. Cekok dah lama dah orang tu sekat pak gini. Pinggang aku. Ni sahabat. Nak masuk 2 tahun dah aku tak mari. Tegang apa? Tegang dah. Tak tahu juga aku. Tahun lepas aku main spot bawah je. Aku tak sampai ke atas ni. Ni nak pergi tengok kat spot-spot lama lah. Sebab dengar-dengar kata ada orang ambil kayu. Kita nak tengok spot tu masih wujud tak lagi. Kalau ada alhamdulillah. Aku rasa sahabat-sahabat lama dah tak tengok spot ni. Dalam video tahun lepas tak ada aku buat aktiviti kat spot ni dengan umur. Jadi aku rasa excited sikit lah mari sini. Capung ngerindu. Tempat ni banyak kenangan kan boh. Kat Bukit Tinggi ni aku banyak kenangan kan. Kenangan masa aku solo, masa dengan Jamal, dengan Ayi, dengan Umar, dengan Deli. Orang kata kat Bukit ni memang banyak lah kenangan sahabat. Aduh dah. Peti luas tak? Jadi bila kita sampai tempat kejadian ni, kita mari teringat lalu sahabat. Kita mari teringat lalu. Orang kata pengalaman pahit, manis, pahit lepang, manis leteng ada belakang. Saya manis leteng kat mana? Pahit maung tu ada belakang. Jom lah, kita pergi.
Sini memang banyak otang. Kamu dah ingat lama dah mari sini. Harus cara. Main agak. Cakap lah tengok. Aman. Cuba buat lagi yo. Dah ya utang. Lagi ayo tak. Ayo tak. Oh, Ayo tak. jadi terang dah sini sahabat. Dulu sombong. Di modek kau. Jadi lain oh, lama dah tengok kau. Lama dah mari. Suasana dia lain sini sahabat. 2 tahun dah mari sini. Jadi dalam pun macam betul. Hei, pelik ya. Oh ni. Ha. Kok pokok bulu. Tubuh bulu sini. Hai sikit je. Tubuh dua teri ada kedok au. Assalamualaikum. Hutan simpan kayu. Tengok kan dia bukan golok ikan je. Dah ingat awak? Aneh au. Kalau kita ambil otang itu, dia ada pokok otang siap. Dia kok otang. Kian lah kok otang masalah hang. Masalah Bukan kayu ni sih. bukan au. Kat sini au. Depan tu. Sebab aku ingat depan tu kita masuk. Okey, mesti mencari bubur 2 teri. Lepas tu kita nak cari otang. Mudah-mudahan jumpa bubur 2 teri tu memang bubur molek lah. Bubur baru. Tak tahu apa. Sikit ni kita mari bawa salah satu biji. Salah aku Bismillah. mari kat hutan ni. Kita dah lorong je? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semuk. Ni lorong babi. Allahu Akbar. Lihat. Oh, ini sungguh ah. Tu ah. Tapi bubur dak ada dak. Jumpa dah tepatnya. Tong ai. Ha? Kita dah ai. Aku buka ni kok otang. Otang dalam ke otang luar? Abang nu. Otang ni memang comel sahabat. Memang padu. Bubuh tadi dah aku. Bubur atas ni dah. Ada. Kuasa lah bubur atas ni dah. Bubuh tadi dah. Ni kok otang ah. Kita buat 2 teri sutis sini bubur. 2,000. Ha? Gelak hang. Pukul 5 lebih gelak katut dah. Kok otang ah. Sambil atas sini oh ni. Ambil atas sini tau. Kita cari bubur dulu lah. Kalau time tak ada air. Jadi gini lah. Ada air. Lopok sikit-sikit gitu. Dia nak air naik sampai ke sini baru boleh tahan. Air naik apa sini. Dah molek mau. Air pas sini dah molek kotang. Trik. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kotang sikit. Allah, nak bikin bubur. Payah ngak tu ada. Apa ni? Kamera gelak eh. Kalau GoPro memang gelak. Sini kita gala mari sini pasal mudah ambil sini. Bawang ni banyak kasar. Nak otang paling boleh lah. Mengulung aku kat. Tu otang sahabat. Oh banyak otang. Otang je. Tu dia otang. Habis otang.
Oh, banyak molek batang sahabat. Bubu dak jumpa lagi bahang batang lu. Mana mau? Kalau ada resi boleh jumpa bubu lalu. Tapi ni kita alang-alang kita ambil kita nak buat bubu baru pula ah. Molek batang. Apa umur nak batang awak. Biar mau. Lana batang ah. Ni je kau. Kita ambil ni. Kita ambil mudah-mudah ya. Kalau view gelap minta maaf sahabat pasal lewat dah ni. Ni nak masuk pukul 6 dah. Kita nak ambil batang kejap tu kita keluar. Oh. Lek kayu oh. Boleh kayu ni piti ha sahabat. Apa-apa kayu. Mohon jangan. Pakai apa kau? Ini aku ah. Oh ni kalau halus ni kita buat bika nang apa kau? Nang apa bika? Dia bubu ni lagi banyak. Bika lagi tahan. Lagi kuat. Ibarat rumah lah. Lagi banyak tiang. Lagi kuat. Tu batang je sahabat. Padu batang. Belana. Ya sahabat. Alhamdulillah banyak. Oh, boleh batang. Puas hati nak buat bubu. Nak buat mumur. Nak buat ni. Buat walang mosong. Kalau di Terengganu famous lah. Orang main walang mosong. Golong comel nak balik. Aku nak ambil depan sikit ni. Mana golok ni? Bukan terbang tu ada je. Tak ulung je. Banyak. Alang-alang kita mari jauh kita ambil banyak. Pasal sini dah habis ni. Batang lambuk. Tak cara pun. Ni cara gulung je. Lebih-lebih kurang. Yang bubu baru aku tak apa. Tu bubu lain lah. Tak rezeki tu. Ada aku kena cari molek asal ada asal. Tak pernah apa tak ada. Dia mari sini. Tak luak pun. Ada bekas orang tebah-tebah pun. Harga asli ya. Harga asli. Tak nanang aku lebih hidup. Sahabat tengok suasana pukul 6-8 minit. Gelap katuk dah ni sahabat. Dua pukul kalau view gelap. Tak comel gambar. Dah gelap minta maaf sahabat. Pukul 6 lebih dah. Nak syukur bang, nak 20 kita subik lah. Nak siap ni segi. Sini yang makan kau lagi. Nak datang. Nak datang piang. Nak ambil datang wah. Banyak ah. Nak buat bubu. Bubu. Bika bubu ha lah Buat bika bubu dan kalau orang Terengganu ni famous bulan musim mosong ni.
Musuh timur laut ni. Pemeng yang diri. Wabung lang. Wah walang. Payah tu kok. Oh, ano. Satu. Ini ada lagi tau. Otang. Tak liu. Aku alik dah apa aku buat. Tak liu pada tahun ni alik. Molek otak ni pun. Otang dia alik kali Spot air nak kabur lah. Tahu dia orang. Kita orang sakit. Kan ni? Ama nak gulung ni. Lama tak gulung. Tahu kali gulung. Apa kaki yo? Tak tahu. Kalau juga tak apa puluh kaki belah-belah ia dah. Tak padu ke pak. Ada lagi tak mau? Ada lagi mau? Saya nak 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki boleh lah. Itu tak ada. Macam ni, gulung rotan. Ni gulung nak degah gelak. Gelak dah sahabat. Gurau hutang ni. Nak 2 pula jauh. Nak alik lah. Okay, kan? Tak. 2 minit tak? Baru jumpa. Sahabat, Alhamdulillah. Ya, kita tak ada. Ada sahabat. Kata dah. Tak boleh rotang. Tak apa ubu. Boleh rotang. Apa ubu. Jadi kita tahan 2 tir lah sini tau. Bawah. Bawah tu, stay tau. Tak ada tau. Cover dengan dia awak tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ubu pun ramai lagi. Main lagi. Tak luak lagi tau. Ubu ni kalau duduk kawasan tempat teduh. Molek lah. Ada benda lah. Tahu masuk. Tahu ada benda. Alhamdulillah jumpa sahabat. Wan ni. Jadi buat tadi berapa? 8? 9? 10 tau. Rumah ada sedikit belah. Hari. Wan ni tak boleh rotang nak apok biar habis tu masuk ni. Aku banyak rotang apok lalu bubu. Alah sakit sungguh. Kuat bawang jering sini. Ada bakok jering ke? Ada. Ha? Ada yang ni. Boleh. Oh, lek bakok ni. Kelorong. Besar. Oh, wah. Lihat. Kolok tajang tak, Tek? Mu tu buat sompai kolok tu. Aduh, kolok baru beli hilang tak apa mana. Wow, apa bila hau setahun bagian kolok pisah parang kok. Bila. Kalimai bila. Tak cerah beli kolok. Bukan bilang kodok ambo. Tu. Umur masuk, umur jalan beres lalu lah. Terang lalu lah. Wah. Dulu lah motor ni nak main macam air. Dulu tak mau? Okey sahabat, alhamdulillah selesai misi hari ni. Misi mencari bubu lama dan buat lagi bubu baru. Mari atur motor. Lepas tu boleh bonus. Bonus apa? Bonus. Apa bau Bonus rotang sahabat. Alhamdulillah selesai belaka. Jadi aku rasa video sampai setakat ni je lah. Kepada yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Dan kepada yang sentiasa support aku, Hadi Aziz dan Umar Rainbow, terima kasih banyak-banyak. Semoga sahabat-sahabat semua sentiasa dimurahkan rezeki dan sihat-sihat selalu di samping orang yang tersayang. Okey, amin. Okey sahabat-sahabat semua, insya-Allah kalau air naik lagi kita lacak misi membubu keli pula. Tapi niatnya aku ngomong nak main tahu dulu hari 2 ni, insya-Allah. Kalau aku rajin aku mari. Kalau ada kelapangan masa, insya-Allah kalau ada konten aku update lagi. Okey sahabat-sahabat semua, assalamualaikum. Bye bye. Berat air tu. Mana? Berat air tu musim ni. Berat kat long musim.